Okey, baiklah. Kita ingin menjemput kumpulan Izdan yang akan menyampaikan lagu bertajuk Ritma Keamanan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicipta saling menguatkan, begitulah ukhuwah digambarkan, untuk ummah jadikan tamsilan, menjunjung tinggi nilai peradaban, melakar citra keinsanan, menuju ke persada kejayaan, itu matlamat yang diciptakan. Wajah Tuhan kimai rahmah mengada barokah, membawa barokah keridhaan Allah, khairul ummah wawasan mawadah warahmah, kesatuan membawa barokah. Mendamba keridhaan Allah, muwafakat jadikan pegangan, muhasabah jadikan amalan, muzakarah kuku perpaduan, barulah ummah capai kemajuan. Muwafakat jadikan pegangan, muhasabah jadikan amalan, muzakarah kuku perpaduan, barulah ummah capai kemajuan. Berpeganglah pada tali agama, itulah firman Tuhan Maha Esa. Berpeganglah pada tali agama, itulah firman Tuhan Maha Esa. Juga bersengketa, usah berpecah sesama manusia, usah berkhilaf juga bersengketa, usah berpecah sesama manusia. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah, wa min hammin wa min ghummah, amin ya Rabbi ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah, wa min hammin wa min ghummah, amin ya Rabbi ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah, wa min hammin wa min ghummah, amin ya Rabbi memantap ukhuwah, memperkasa ummah, diserikan iman, ketakwaan, keikhlasan. Memantap ukhuwah, memperkasa ummah, diberikan aman, perpaduan, kedamaian. Ya Allah yang Maha Esa, satukanlah jiwa hamba di bawah naungan keimanan yang berkekalan.
bertasa umat, diserikan iman, ketakwaan, keikhlasan, memantau kuat, memperkasa umat, diberi diberikan aman, perpaduan, kedamaian, dikurnia rahmat. Berkekalan, berpanjangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Tak ada komen apa, Dek. Cuma satu aja. Macam abang cakap tadi, dah pakai baju atas head to toe, kepala sampai ke kaki, bajunya Melayu, alat muziknya kena Melayu. Pasal last kali na 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 itu Inang, Dek. Jeng tak gendang jeng tak jeng gendang jeng. Pakai rebana, Dek, lagi cantik. Tukar pakai rebana. Lagipun memang rebana ni orang Johor yang buat. Keluarkan, ekspor. Dia panggil soft export. Barang kita daripada orang Johor. Keluarkan benda tu. Rebana, jido, ada sikit-sikit tu bawa tu okey. Boleh. Andai kata jadi wakil Johor, pakai alat muzik tu. Tukar. Biar dia identiti Johor tu keluar. Okey? Alright.